time sampai dekat Ajin campsite. Kali ni kami bertiga je, aku dengan anak bongsu aku. Yang lain tak dapat ikut. Jadi bawa anak bongsu je kali ni. Ni pun kira first time lah kami sampai ke Ajin campsite. Dulu kita orang dekat bambu di bambu namanya. Di bambu. Rumput bambu tu. Yang tahun lepas kot dengan kawan aku. Tempat syok kaduk. Tapi mak hujan tadi sat lah. Ya, memang. Hujan. Aku ingatkan dekat je rupanya masuk sini ni. Ayah nak dara? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini aku rasa nak pakai kamera auto ni. So ni dah dia tapak kami untuk kali ni dekat Ajin campsite. Tapak apa ni? Apa nama tapak dia? Tak nampak apa nama tapak dia pun? Oh, C7. Siapa ni? C8. Aku punya C9. Kurang kot. Oh, 567. Oh. Tapak aku C5, tapak kawan aku ni C6 dengan C7. Oh, gaduh tempat dia. Jom. Ambil barang dulu. Sungai dia memang khas untuk budak-budak je lah mandi. Macam ada kolam ni. Itulah tapak dia. Kaduk-kaduk. Dia tak sabar nak mandi dah. Sabar ya. Dia kemas dulu. Ini pun dah dekat pukul 4 dah. Aduh, rasa macam rugi pula masa lambat-lambat ni. Alhamdulillah settle juga kita orang punya setup dekat Ajin campsite. Dalam keadaan yang kalau boleh nampak kat video ni mungkin terang, tapi area sini gelap. Macam nak hujan. Go dalam pukul dekat pukul 5. Dekat pukul 5 baru aku settle lah punya setup kemah aku. So ini kita orang punya untuk common area kita orang lah, untuk lepak-lepak. Ada 3 tapak kali ni. Ini geng ni aku dah lama tak camping lah, geng-geng ni. Dekat setahun setahun setengah aku tak camping dengan kau. Setahun setengah. Tengah tak camping dengan geng-geng ni. Ni kira last kita dekat ni powder lah. Powder pada last tahun lepas ni. Aku bersama dengan kawan aku seorang lagi, Yati. Oh, cik Yati bawa ketupat. Dapur ni buat ketupat dengan apa ni? Lodeh dengan rendang. Okey. Menu telajak raya. Kononnya kita orang buat hari terbuka lah kononnya dekat campsite Ajin ni. Ni kita orang ni dan Yati bawa tadi kuah lodeh dengan rendang daging. Aku ambil tindakan yang paling bernas, aku bawa lemang je. So aku nak pergi potong lemang kejap. Tu mungkin dalam pukul 6 tu kita nak makan petang lah. Tak sempat makan tengah hari sampai pelewat. So saya nak potong lemang.
Walaupun camping kami ni sehari malam je kat Haji ni, tapi rasanya bawa barang-barang tu macam nak 3 hari 2 malam. Hari ni rasa paling banyak bawa barang. Jauh. Lepas tu kita orang punya parking kat luar, yang biru tu toilet. Lalu kat sini sampai ke area lot kami. So jauh sikit lah, cuma dia ada sediakan macam troli tu lah kan. Okey lah, boleh bawa barang. Kita punya lemang. Lemang ni tadi aku beli on the way ke sini lah, tapi area Ampang tadi. Satu batang ni dalam RM20. Jadilah untuk kami 3 family. Makanan pun banyak. Cukup lah. Ada buah kacang? Ha? Orang kira ada orang dah ada. Tak ada. Diorang Nazar pandai ke apa tu? Buat apa tu? Buah kacang? Tak apalah, Nazar ada tak ada. Harap lemang ni okey lah. RM20 tu. Satu batang ni. Pendek je. Syat nanti aku agak-agak nanti kan. Lemang ni pun nanti akan jadi macam durian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Macam budak Gen Z lah dia ni. Siap pakai earphone ni macam budak Gen Z lah. Sedap sikit umur dah 40 lebih lah. Macam budak Gen Z tu. Kalau mana dengar lagu tu cari step for you untuk ni Merote. Oh, okay, fine. Tak apa. Tak apa, kalau kita geng-geng kita yang kita dah kenal lama kan, kita tak apa, kita boleh pukul je. Janganlah bawa kenal ni kan, macam ni aku boleh pukul macam-macam pukul. Dia setia je cakap orang aku. Ni umur sama budak ni. Gelap. Dalam lah. Betul? Oh, dalam lah. Luar dah ada ni. So, sungai kat sini macam ni je lah. Aku rasa sesuai lah untuk anak aku je lah mandi. Ini kalau untuk aku ni kita kena baring lah baru basah badan. Pun jatuh. Jalan tidur. Sana jam? Tak pasal. Ambil dari sana. Ha. Land sana ke? Di sana lah. Oh, ada Flying Fox. Oh, RM30. RM30. Hang tanya ada ke? Ya, tengok. Oh, dia tulis. Ada putih. Oh. Boleh main Flying Fox ni. Masuk boleh lah kita zumba kan? Masuk boleh kita zumba. Esok boleh lah kita zumba. Apa dia? Esok boleh lah kita zumba. Boleh. Dah nak ikut. Apa yang? Siapa dapat? Siapa pergi? Mana muat. Lama nak rasa. Masing ni kita punya. Alamak, ada jiran sebelah bagi pula dah. Nampaknya kita kena bertukar hidangan lah kot. Dapat jiran sebelah bagi. Itu tempat depak ah. Kita nak bagi apa? Kita tahan lah kot. Area nak ke mandi ni ada macam stay kolam kat sini. Ha? Tak ada batu? Macam kolam. Macam kolam. Dari sungai dia buat. Hari gelap tapi tak ada macam nak hujan. Sekarang baru 5.30. Ambil lagi. Mandi dulu.
Cantik kemah ni. Balik kat sini ada 6 pintu. Banyak. Tahu lah aku lalu. Dia lambat ke. Jamuan hari raya. Dia perlu letak lemang kan. Terlajak raya. Letak lemang kat mana? Tadi kat Ampang. Aku berhenti kat Ampang ni. Nampak ada orang jual. So aku ambil lah. Oh, ni dah jam pukul 5 kat Kondam Ha. 5.40. Lagi malam kerang nak makan lagi. Bapak tu dia. Kita orang punya. Ni kira jamuan raya kita orang lah. Kena hitam dia. Edit. Makan malam ni. Makan malam lagi sekali. Yang bakal dalam kemah lah. Betul aku tak boleh masuk makannya. Tapi kalau ambil kambing orang masuk kemah ke? Ni orang masuk lagi mah. Orang beli tapi aku buat masuk kemah tu. Ada yang buat kan? Oh. Apa? Buka on boleh. Lompat tu. Ini juga malam. Dah lompat. Oh, okey. Bau dulu, belum rasa lagi. Dia tu. Sedap. Ya. Gelap tak nampak Faris. Ya, Faira. Takut dia pun ikat aku kat dia. Jam 1.20 dekat campsite. Sekarang ni hujan makin lebat. Tadi tengah lepak-lepak sedap tadi kan. Tengah borak-borak. Mata beram mengantuk. Nak masuk tidur. Sekarang tengah hujan. Ini harap-harap tengah hujan lebat lah. Kalau hujan-hujan macam ni, kenyang-kenyang macam ni sedap lah. Sedap layan tidur. Bantu pula. Tadi macam nampak tak hujan. Ni dah hujan hampir lebat. Tapi suasana dekat Ajim campsite ni waktu malam bagi aku best lah. Dia macam tenang je. Memang macam tak serabut lah. Okey lah campsite Ajim. Ni first time aku merasa kat campsite ni. Sebelum ni aku ada dekat rumpun bambu dengan satu lagi belah depan tu pun okey lah kawasan dia, tak ramai dengan orang. Yang aku pergi lah, time aku pergi ni alhamdulillah tak ramai dengan orang. So okey lah, menarik lah tempat ni. Dia punya toilet pun tersusun. Tapi paling aku suka kawasan dia sebab kawasan dia macam tersusun sangat. Tak semak lah, memang menjaga gila lah. So bagi aku memang best lah. Harap malam ni tak adalah hujan terlampau lebat. Risau juga. Risau air bertakung ke kat kita punya kemah kan. Takut roboh lah sebab yang kat ujung tu pernah roboh aku punya kemah. So aku masuk tidur lah. Kat pukul 2 dah. Mata malam mengantuk gila lah. Hujan-hujan pula kan. Memang sedap lah tidur. Kita layan tidur waktu hujan. Best. Malam hujan lebat semalam.
dalam pukul 2.30 kot aku terjaga rumah aku gerak aku tu habis batang pun patah sebab kat sini semalam area sini air pelakung habis dapur-dapur pun semalam tapi okey lah kat sini walaupun semalam hujan lebat tapi area sini punya sungai dia jernih tak ada pun air naik ke apa ke tarik ke air dia masak telur makaroni buat marshmallow Sampai pagi buat marshmallow. Mana dah kenyang, mana nak makan. Kambing dengan apa. Mana kalau punya? Kau nak buat apa tu dah? Kau nak ada guna. Oh. Ni tengok. Habis. Kita try tinjau kawasan atas ni. Kita tapak tapak reserve CL reserve. Pemandangan daripada atas. Oh, banyak lagi tempat-tempat kat atas ni. Berderet lagi sampai ke hujung tu. Oh, sini kot yang ada tempat. Oh, main flying fox. Oh, yelah. Oh, ni tali flying fox. Oh, sampai ke hujung sana tu. Tempat flying fox. Oh, tampak lah tempat gym ni memang betul besar, betul besar lah. Ada kolam. Oh, aku rasa ni bersebelahan dengan rumpun buluh kot. Campsite sebelah campsite rumpun buluh. Ni rasanya campsite rumpun buluh sebelah yang ada kolam ikan tu. Tapi tapak dia besar-besar lah. BL7, BL6. Sini boleh masuk dalam 2 kemah. Sini boleh masuk dalam 3 kemah. BL5, BL4 ni. Nampak dia besar ni tapak. Tapi itulah, tak tahulah berapa harga dia. Sebab kali ni punya camping sahabat aku, Encik Cipul, dia yang payung kami kali ni. Tiga tapak dia payung. Semata-mata nak ajak camping juga kan. So masing-masing sibuk, dia payung tapak, so kami terpaksa ikut lah. Itu je caranya untuk nak pergi sini kan. Ini pun dah siap ada berkenopi dah. Dah siap ada macam ni dah. Tak perlu risau lah nak pakai plastik. Terus je B9, B10, B8. Terus masuk je kemah alam ni. Mantap lah. Tadi kan tilapia ni. Tilapia kecil-kecil lah. Yalah, betul lah, aku rasa kat sana tu rumput
Apa tadi? Rumpun buluh tu tadi. Tak ada silap aku lah. Ya ke? Aku bukan. Rumpun bambu. Betul lah. Rumpun bambu campsite yang sebelah ni. Sebab tahun lepas tu aku dengan member aku ke sini lah. Ke rumpun bambu. First time aku camping area Gulangat. Tapi sungai kat sini memang sesuai sangat lah untuk budak-budak kan. Memang diorang okey lah untuk kita yang dewasa ni celup-celup kaki je lah. Tapi yang ni keselamatan lah untuk anak-anak tu mandi tu tak ada masalah. Tak perlu takut lah. Memang redup lah kawasan ni. Cepat siapa dapat keluarkan api, nyalakan api pakai daun tu, banjir aiskrim. Belanja skip. Yang orang tu yang kena belanja skip ke apa? Tak lah. Kalau berjaya Ni. lembab lah. Mana maunya lembab-lembab. Ya. Ini mi goreng neraka dia panggil. Tak pedas lah hari ni. Tak pedas. Tak pedas. Rasa. Beda hari tu yang lepas tau. Okay, babi yang pedas. Kak, tolonglah ibu. Senyum. Dapat dah rapat. Bukan sambung je. Apa kemas-kemas relax lu. Maksudnya dia nikah je lah. Nikah je lah. Masalahnya itu yang ada bini orang kahwin dengan anak bujang. Laki lah bertahun-tahun bodoh kan. Statement tu lah buat jangan kat lagu. Memang statement khas daripada Yati. Dia dengar. Biar Konoha dengar je. Jangan ni. Dia attack. Oh, dapat view dia banyak. Ni rakaman ni tak padam. Bobok kan. Dia dapat Nanti kan dia macam view daripada Konoha. Tengah kemas-kemas. Tiba-tiba hujan. Hujan turun lah. So nampak gayanya masuk kemah balik lah. Lepak-lepak dulu. Sudah elok tengah kemas-kemas barang tadi. Dalam 12.30 hujan. Langit pun memang gelap tu tadi. So bajet sempat lah kita orang nak keluar sebelum hujan. Nampak gayanya kena skill tu sekejap. Baru je lepas rumah aku lap kemah aku ni. Dah basah balik. Tapi tadi pun dah tanya kat CEO. CEO bagi dalam jam lepas asar kot. Saya lewatnya lepas asar lah boleh keluar. Sebab pada siapa nak masuk kan campsite ni. So dia bagi keluar lambat lah. Okay, terima kasih. Hari ni kita orang punya sponsor kita orang kali ni. Cik Sibun. Terima kasih banyak. Ni apa? Sponsor kambing. Tak mandi ya. Masih sponsor kambing. Masih Tok Sen senyum je. Okay, masih nombor. Okay, silakan Lazah. Terima kasih Waka. Terima kasih sponsor ayam. Terima kasih ayam. Terima kasih sponsor ayam. Sponsor ayam je. Okay, jumpa lagi. Jumpa ni. Alright. Kerawang. Kali kedua kita camping sama kan? Hujan juga kan? Kali pertama camping hujan juga. Yang ni second. Kita pastikan bila kerajaan announce panas, kita pergi camping. Tapi grup ni setahun sekali je kita akan camping sama. Tak hujan. Okay, insyaAllah. Okay, Fraser lah. Anak. Okay, Assalamualaikum. Salam. Jangan berdua tak?
Sikit.